Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni adalah hari raya Aidiladha. Pakai pin tudung. Kita tak pergi mana-mana pun. Tapi kita cantik. Aku cantik. Mak saya masih lagi nak sidai baju guys. Cik cantik tak? Tak. Dia kena terik ni, dia kena terik ni, tak nak gini. Terik. Apa ni rekod ni, Wan? Kaki. Mana kaki? Kaki ni kaki. Tadi kepala dik. Kepala dik terik. Allahu Akbar. Nama kau banyak macam? Buat nama. Oh, anak kau tu. Lacing kau berapa tu? Ada. Masih tu ada lacing tu. Nak yang? Kau ada batu. Batu buat biar. Saya ambil video dulu. Kalau lu tahu ada tak ada kita bilang kat dia. Saya mau rasa ni. Selesai dah dalam. Okey. Cukup meriah tapi takut lambat pula. Tak 9. I baru nak buat yang candy poison ni. Tapi itu sudah settle. So tak jadi lah guys. Siap. Lama sangat. Oh mana sih. Ambil saya. Mungkin nak Tak potong sini. Sini. Kita buka siap-siap. Buka. Lagi senang. Saya nak set kamera dia jadi pun dah. Kopi dulu ya. Oh. Allahu Akbar. Tisu ambil. Tak. Kopi kak. Kak tengok saya malu. Jangan tengok saya. Lumah tengok YouTube saya ke. Mesti mau ya. Oh, saya bikin gitu lah. Orang tengok ni macam ni. Tapi astagfirullah. Jom. Let's go. Kalau vlog raya haji hai tak jadi ada yang. Oh, Mari sedap ah. mana yang jebak ah? Dia dah. Somel tu dia. Mana mau jual locik tak mana bukan? Baru je. Dia tak bakal luar pendek. Ya boy, ya racing guys. Jalan tak ada orang. Lagi jam. Kalau comel gambar ni yang comel lah. Tengok. Kapo pasih era. Tak ada apa saya rakit. Oh. Sebab saya tak pernah lalu jalan ni. Walaupun saya orang Kelantan. Mana nak bawa saya ni? Temangan. Jalan lama ni, jalan lama. Jalan paling mula-mula sekali. Jalan kampung. Maaf. Oh, sepeda kat sudah. Mana yang nampak dah jalan tu? Nampak? Gagak-gagak gitu ya. Jalan ni. Saya dah penat guys. Saya bawa kereta dari tadi guys. Sekarang baru saya berehat sebab saya tak kenal jalan. So saya rehat sebagi dia bawa dulu guys. Sekejap lagi saya drive pula. Dia rehat pula. Banyak je saya bawa kereta. Saya bawa kereta. Dia kita tukar-tukar lah. Saya detik. Aku buntu. Aku stres. Jalan ke apa ni? Ada. Mana-mana je. Oh. Oh tu Sungai Kelantan. Oh.
Saya lalu kat ni lah hari tu. Mana? Tak tahu. Tengok ni yang kuman-kuman. Guys, dia... Buat dia. Oh, ni lah. Ui, bumbung cabut ah. Besar ke dia bumbung lah? Kau tu? Ni macam letak nama. Nama tu. Ibu Ni kan? Kereta ni kan nak pergi sebelah tu. Dia kena naik ferry je. Ayo. Kereta naik ferry. Naik boat. Dia bayar tambah dah situ. Apa lah. Ada si ya? Tak boleh. Kali share tamik. Yang ada kat Tanah Merah kan. Kereta ni. Dia ada kapung sebelum tu. Ayo, apa lah? Kapung tak temanggil lah. Tapi kalau nak pergi kapung sebagian ni, kalau nak balik, dia kena bawa kereta. Naik ferry. Oh, tu dia nak buat kereta baru. Apa ni tak guna boat lah. Berat on jalan bawah ayo, habis kereta. Oh, apa? Kereta rumah dah. Oh, ayo. Oh. Apa ni? Di lautan debu. Apa yang tak nampak guys? Oh my god. Ada apa? Tahu lah. Dia buat set. Okay, dia buat set. Oh. Dua pula. Kak Ipa. Ni je pisang. Sedap. Comel. Kiu kan? Sabu jari. Ni. Kedai masuk. Betul ke ni jalan ni? Kita tak tembus. Tembus di alam sebalik mata. Serik. Takutlah. Yo kau ni kalau biasa percaya pak awak guna otak awak dia kat dia. Dia tak percaya mana. Awak ni. Otak saya gelik Pak. Gelik ke? Ya, speed molek ni. Astagfirullahalazim. Jalan gapo ni? Pakai ikut. Aduh, ikut awak yang. Awak buat jalan salam be. Yang awak ikut awak yang. Awak kena tunjuk performa yang baik yang. Ya. Mungkin kat tu yang. Akulah. Apa header sebelum ni? Ini saya berhenti tapi saya tiup. Aku lah. Statue. Okay, kami dah penat menyanyi. Dah habis lagu guys. Otak saya dah sakit ni guys. Saya rasa Tak keluar Kelantan lagi. Tok tubik lagi ni. Duduk mana? Duduk Kelantan lagi. Pusing kat Rojen dah. Duduk Kelantan lagi. Hai guys. Sekarang pukul 4. Kita belum masuk. Kita masuk dah Gua Musai kan? Masuk dah Gua Musai. Cuma dia tak sapa lagi. Ya Allah, apa jam doa ni. Ni gaya haji, bukan gaya posak. Tak gerak ni buat apa Crowd je. Dalam ni tak ada ayat gapo ke. Kena guna waist. Hai guys. Saya tak tidur lagi guys. Saya pening dah ni. Saya nak drive. Dia tak bagi guys. Tapi sebenarnya saya lagi berhemah dari dia guys. You all nak tengok tak? Jam guys. Jam. Allah. Mula saya mula. Oh iyalah. Sekarang pukul 5.43. Baru sampai RNR Gua Musang guys. Dah penat.
Yalah guys, kena tubik sangat agak. Ya. Let's go. Puas hati dah. Wah dia. Makan cik gapang dia. Ada. Tanya. Tadi kan saya ya apa? Di masjid ni kan saya tanya motor Sazway ke. Apa set dia dah dia. Masjid ni masjid. Awak ayat Sazway duduk betul dah. Ha lah, itulah saya ya. Macam Sazway buat motor saya dia tu motor baru. Sazway ah? Bukan. Bukan Sazway. Gudio. Gudio motor super. Benar ke? Nak tahu satu cerita tak? Apa siapa saya awak tu? Saya hanya kenal nama. Okey lah, Sazway. Okey Sazway. Okey kalau awak ayat Izani, okey Izani. Kalau awak ayat Amebak, okey Amebak. Tak ada gambar. Saya tak pernah tengok, tak pernah. Saya cuma imagine Amebak muka gano. Budak gini. Izani muka gano gitu. Izani kau kenal. Saya kenal dah Izani. Amebak ke apa saya tak kenal lah. Tapi kat awak ke duk cerita semua. Jadi saya macam okey, saya imagine tinggi. Saya cuba lorek-lorek ke muka dia kan. Lepas tu saya tolak kau apa? Yang tengok tu Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Lima. Awak kata nak bayar dulu lah. Nak berminyak dulu. Bye guys. Saya dah boring guys. Ayang be careful yang. Saya surprise. Kita lambat. Biasa saya drive guys. So saya tak dapat menikmati keindahan alam. Kembali jam guys. Jam kali yang ke 4 juta. Saya penat dah drive. Ni duduk saja tak drive. Siapa? Awak nak air? Lihatlah saya. Awak ni ingat saya tak sweet ke? Awak kira tu. Update dah kenyang. Dah, semua dah. Semua dah kenyang. Jadi kita gerak slow-slow. Comel juga aku kadang-kadang. Kadang-kadang berat. Kadang-kadang comel. Semalam I sampai. I tak sempat nak update sebab I sampai. Alamak. I sampai Melaka pukul 2.30 pagi guys. Lepas tu tidur, makan. Dari Melaka baru nak bertolak ke Johor. Sekarang pukul 10. 11 baru nak bertolak guys. Bye.